Hari yang kedua dia tu, kita orang nak pergi ya. Macam tempat Disney tu. Apa nama tempat tu? Tak tahu. Wonderland. Alice in Wonderland. So hari ni outfit kita warna biru, jeans kita pakai white. Tapi saya punya tak sampai dengan Alpha. Sebab Aim ni galak beli colour cerah-cerah. Yang tak sama dengan aku. Tapi aku ada satu kita tapi warna terang juga, terang daripada yang ni. So cuaca kat sini sangatlah panas. Sejuk lah sebenarnya. Sejuknya cuaca. Sejuk jangan apa pakai jaket je. Dengan tu sejuk tu. So let's go. Okay, kita dah naik tutup. Kita nak pergi tempat tu. Nak jalan. Macam bagi. Nak jalan tu jauh juga sikit. So penat naik tutup lagi cepat sampai. Aduh. Sate tu. Ya, Sate ayu. So jadi RM10 dah kita. Bukan mengoh. Berapa ringgit lah. Yes. Tu. RM100,000. Dia macam duit dia macam duit RM5 Malaysia. Ya. So RM5 je lah. RM5. Kenapa? RM5. RM5. So let's go. Okay, so kita nak pergi yang itu. Kita nak pergi main dia punya theme park macam-macam. Oh, you punya pakai Corona. Wait, Corona. Corona, you don't know Corona. Coronavirus Corona. Dalam ni agak besar, kau boleh tengok. Wah. So dia ada yang theme park. Alpha, dah ready nak naik roller coaster? Alah, aku tak takut. Ya kau. Aku kan takut gaya. Aku tengok. Aku macam nak nari dengan kawan ni boleh tak? Nina, nari Nina. Tak boleh. Kami dua yang sama. Kami warna cerah. Kami warna gelap. Kami warna cerah. Okay. Yee. Oh lah. Jom. Okay guys. Dia tak adalah panas sangat kat dalam ni sebab dia ada bumbung dekat atas tu. Tapi dekat depan tu tak adalah untuk datang kat gambar. Tapi istana tu tak boleh masuk kok. Mana boleh hanya raja tu. Istana tu ada apa sebenarnya dalam tu? Tak ada apa pun. Dia just buat ni je perhiasan. Bukannya istana raja tu. Taklah, aku lah boleh masuk ada macam di gambar apa kau. Tak kisahlah nak tengok dalam tu. Mestilah kita macam nak tour castle tu. Untuk castle ni, castle buatan. Betul. Tapi cantik lah. Aku nak rumah aku cantik lah boleh. Lenguh siut. Dah sekian lama tak pegang kamera macam ni. Selalu pacak dekat bilik tu kan. So cantik je nak bunga macam ni. Tapi bunga macam ni kan, ibu saya pernah tanam. Dekat Malaysia cepat mati. Ya Allah, nanti orang marah. Wotoklah. Dia cepat mati. Dia sangat sensitif pokok ni. Dia kena jaga betul-betul. Kena baca semua. Aku dah keluar. Tak boleh. Kena wangi tanam sedap. Ni kita jumpa ada air yang lain sepaling gas dengan ada halal. Kita tengok tu ada halal. So saya nak rasa. Rasa dia Alpha buka je tak boleh. Aduh nak sip-sip pula. Bukan tak boleh buka. Ketat. Sedapnya. Dia macam campur tea dengan fish. Bau sedap. Yes. So let's go. Jom. Oh, depan tu macam rumah Snow White. Yo. Ya. Macam ni rumah hantar. Snow White. Tak, rumah yang kecil-kecil tu. Hantar tak rumah.
Yang benda kecil-kecil lah. Genom. Genom. Apa tu jenis tak pernah dengar pun. Macam Snow White. Ya. Snow White lah. Ada lagu Snow White, tak ingat lagu Snow White macam mana? Dah lama tak. Betul macam Snow White lah. Ada bulat tu. Cantiknya. Kita naik bagi, so kita dah penat. Kita ambil package semua sekali dengan bagi. So kalau tak adalah penat nak kena jalan masuk orang lain. Ada panda. Food panda. Apa pun percaya. Wow. Wow. Kita tengok gambar ni cantik. Wow. Ni macam kita dah cerita orang tu. Ni tadi kan rumah kat depan tu macam Snow White kan. Pokok hantas. Nanti kita balik kita jalan kaki ya. Ni kita naik dulu. Dia baju dia berkepuk-kepuk. Tahu ni belakang Dia macam masa dah tengok gambar ni baju dia cantik. Dia pun harga-harga. Jalan balik lagi pun kita ni kita kena laju. Masak ni dah nak tengok gambar. Yes. Hornnya orang mulut. Sebab dia patut ada horn. Tapi dekat sini banyak orang yang bukan Islam. Orang apa aku tak tahu. Orang Vietnam. Banyak Korea juga, banyak Korea. Banyak Korea, banyak ni. Viking. Ni cerita ni Dragon. Kena nak kan? Dragon. Artificial Dragon. Wah, dia tutup ni dekat sini. Jauh juga. Kat Terengganu. Terengganu version. Oh my god, Terengganu tutup. Kita kena naik datang. Oh, Lagi pun saya kita masuk sini. Wow. Mana roller coaster? Hah? Bukan roller coaster, itu ferry. Ni Upit Ipin. Pelu. Pelu. Wah. Kita tengah mencari roller coaster. Kita tengah mencari permainan untuk kita main first. Kita tak tahu nak main apa lagi. Sebab kita orang nak kena angin. Sebab tu nak naik roller coaster. Start aku naik yang kat genting tu aku dah gaya tinggi gila. Aku dah luruh jantung dah. Aku takut lah. Aku rasa macam dekat genting tu lagi. Tapi sekali seumur hidup rugi kan tak naik. Tutup mata je lah. Jangan tutup mata, bahaya. Tutup mata je lah naik. So, saya rasa saya ni saya akan naik sebab macam rugi tak naik. Yelah dah terjauh. Dah beli semua ni takkan kita tak naik kan. Dah perlu roller coaster dah. Dia kena duit. Let's go. Okay, so Afa dah berani nak naik. Boleh aku mana ni? Ya. Yo. Tengok tu seram ni. Lalu kat tepi-tepi. Bila dah kita lalu kat kawasan dia, tiba-tiba aku rasa lagi seram. Aku rasa tak nampak jalan pun. Bila tu bunyi ni bunyi. Pegang benda dalam poket tu. Aku tak sabar. Sebab aku tengok tinggi so. Dekat ibu lah. Cakap apa tak dengar. Lucu dulu mata aku. Lucu dulu mata dia tinggi. Ada tinggalkan dengan dia mata tengok. Ni aku takut daripada ada production konten ni. Saya tak kecil konten ni. Ni apa ah? Apa baju bola? Ni aku ibu. Ibu lo. Dia dah tak apa aku. Kira tak tahu Takut tu. Ini kan kongsa ya. Salah Mira. Ada kucing-kucing. Ada menjerit.
Dia masih tanya bagi boy pun. Okay, are you ready? Yeah, let's go. So ni me after naik roller coaster. Macam mana? Dia shaking, lepas tu dia tidur atas tu. Macam ni pula. Super rasa macam Aduh. mati kan. Apa kan cakap suruh buka Buka mata. Bila time saya buka mata tu, time tu dah dia menjunah. Saya macam saya tutup balik. Lepas tu kan aku tak tahu time bila pasal ingus aku pun keluar masa muka aku. Sumpah sikit tak boleh buka mata. Bila rasa tutup mata tu lagi better dari buka mata lah. Sebab dari buka mata kita akan rasa lagi takut. Bila kita tutup mata dia rasa macam luruh jantung ni, turuh jantung dia ni. Aku rasa tu. Sebenarnya tutup mata lagi bahaya kalau mengejut. Kalau bangun-bangun tu mengejut Aku dah lah pesan, tahu sedap sampai daripada situ. Ya. Aku ni tak fee pun sebab jaga dia. Dia macam tak puas hati sebab dia tak tengok kat dia. Ya. Tapi aku tak kedai. Supaya Jom lepas naik tu kali. laju nak mampu tu aku tak boleh shaking. Dan lepas pada tu saya tadi tak boleh diri, shaking gila kaki dah. First datang janganlah naik roller coaster sebab nanti korang tak kai. Naik benda lain dah. So Dia je akan roller coaster kena naik last, yes. takut. Sebab saya rasa better naik yang lain dulu, yang soft barulah naik yang ekstrim, okey? Okay. So sekarang ni kita tengah cari yang mana boleh main lagi sebab saya dah rasa penat. Jadi saya naik roller coaster. Rambutku menjadi ibarat ya. Orang Korea. Suruh kakak cakap. Uni. Uni lah. So yang ni pun seram, saya tak nak naik. So kita tengoklah apa yang boleh saya main lagi. Let's go. Setelah kita dekat turtle dia, saya dah malas pakai main. So kalau tengoklah besar weh turtle dia. Dalam turtle ni ada aquarium yang ada show. Nanti kita akan masuk dan tengok. So dah Ada mermaid dia apa akan buat ni. Betul, let's go. Wow, so sejuk sebenarnya. Bukan sebab cantik, sebab sejuk. Kita cari komen. Wow. So many fish oh. Ikan bawal loh. Nanti nak masak dengan ikan. Ikan free masak ikan.
Besarnya. Weh, ikan kerapu dia besar oi. Ikan kerapu. Ikan kerapu. Wih tu ikan pari. Aku nak pergi jadi Aquaman. Tak tahu ikan kerapu. Aquaman. Mana ikan kerapu? Tu yang hitam tu. Tak tahu. Wah, ikan jos tak ada. Ikan pari kena demam campur. Ni pari kena demam Ikan campur. jos tak ada kok. Ikan ada ikan jos tadi. Ikan jos. Wah. Lagi. Wah, lembut dah ada lagi. Bisa sih. Apa dah ni dah? Nanti kita kena jadi. Ubur-ubur ikan lele. Aku sayang abang mula. Macam mana tengok mermaid tadi? Tak cantik. Mermaid ni cantik. Lele tu pun tengok tak kejip mata. Lele tengok. Aku dah tengok, aku tunduk. Ada bagi. Nak nak bagi kau. Dia berhenti kat sana. Amy yang tengok laki tu badan sadu-sadu. Wow, Rio. Burung Rio. So kita tengah nak cari, tak tahu lah kat sini ada lokal ke tak untuk mandi. So okay guys, so sekarang ni kita orang nak tukar baju untuk nak pergi mandi, main dia punya air. So let's go. Okay guys, so kita dah tukar baju. So kita orang dah habis mandi dah. So orang dah semua dah tunggu untuk show, ramai gila. So tak tahu tempat kita orang macam mana. Sebab saya letak beg tadi. So kita beli aiskrim. It's showtime. Tak banyak karen ni. Ada tadi tu. Wish ni, wish you. Kita wish you. Câu chuyện chưa bao giờ kết thúc. Nó đã chờ đợi hàng thế kỷ, chờ đợi một ai đó viết lên hồi kết bằng sức mạnh từ trí tưởng tượng bay bổng. Ni burung bini. Vậy thứ ở cuốn sách này Kau tengok semua dia tutup lampu so gelap nak mampus. một cây bút đặc biệt được làm từ lông đuôi của một loài chim miền. Kena sumpah. Sedang dia orang boleh nyanyi. Oh my god.
the best tau. Hangat. Hangat cakap api tu. Tapi kan di sini sangat jimat sebab dia pakai air. Dia nak pakai green screen. Lampu pun tak ada. Pakai air, lepas tu tengok projector. So geng, so seharian kita orang dekat sini sangatlah penat. So saya nak mandi dah, saya nak rest. So itu je konten kita pada kali ini. Jumpa pada next konten pada next week. So bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa hashtag stay positive.